Pernah tak anda terfikir macam mana saintis berjaya susun semua unsur kimia yang ada di alam semesta ni daripada satu senarai yang tunggang langgang jadi satu peta yang sangat kemas dan berkuasa? Hari ni kita akan siasat kisah di sebalik salah satu ciptaan paling hebat dalam dunia sains, jadual berkala. Bagi ahli kimia pada abad ke-19, soalan ni bukanlah soalan falsafah semata-mata. Cuba bayangkan anda ada berpuluh-puluh kepingan puzzle depan mata. Ada yang berat, ada yang ringan, ada yang senang terbakar, ada yang tak buat apa-apa. Tapi tak ada siapa pun yang tahu apa gambar besar yang sepatutnya terbentuk. Memang pening kepala. Keadaan masa tu memang betul-betul kelam kabut. Setiap kali ada unsur baru ditemui, ia tak menyelesaikan masalah, malah menambahkan lagi kekeliruan. Jadi, bermulalah satu perlumbaan di kalangan saintis terhebat di dunia untuk mencari corak tersembunyi, satu kod rahsia yang menghubungkan semua blok binaan alam semesta kita ni. Macam dalam mana-mana kes penyiasatan, mestilah ada petunjuk-petunjuk awal yang mula muncul kan? Petunjuk ni semua memang menarik, tapi ia masih belum cukup lagi untuk selesaikan teka-teki besar ni sepenuhnya. Okey, jom kita tengok dua percubaan awal yang penting. Mula-mula ada Johann Dobereiner. Dia perasan ada beberapa unsur yang wujud dalam kumpulan bertiga dengan perangai kimia yang hampir sama. Dia panggil kumpulan ni triad. Kemudian datang pula John Newlands. Dia susun unsur ikut berat dan perasan, coraknya berulang setiap 8 unsur. Sama macam not muzik. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Tapi malangnya, idea dia ni kena gelak dengan saintis lain. Kedua-dua mereka ni dah nampak sebahagian daripada corak, tapi belum nampak gambar penuh lagi. Dan kemudian muncullah seorang wira dalam cerita kita ni. Seorang saintis yang kehebatannya bukan terletak pada apa yang dia nampak, tapi pada apa yang dia berani untuk tak nampak. Atau lebih tepat lagi, apa yang belum wujud pada masa itu. Nama beliau Dmitri Mendeleev. Cara dia selesaikan masalah ni memang lain macam. Dia anggap semua unsur tu macam kad dalam permainan soliter. Dia tak susun ikut berat semata-mata, tapi dia fokus pada perangai atau sifat kimia setiap unsur tu. Dan dari situlah detik eureka dia tiba. Inilah dia langkah yang paling genius dari Mendeleev. Dia sedar yang paling penting sekali ialah sifat kimia. Kalau susunan ikut berat tu macam tak kena dengan corak sifat kimia, dia akan utamakan sifat tu. Dan ini yang paling berani sekali, dia sengaja tinggalkan ruang-ruang kosong dalam jadual dia. Seolah-olah dia cakap dengan yakin, satu hari nanti akan ada unsur yang ditemui untuk isi tempat kosong ni. Dan ramalan dia tu, bukan calang-calang. Tengok ni, dia pernah ramalkan kewujudan satu unsur yang dia panggil eka silikon. Siap dibagi butiran lengkap pasal berat, warna dan ketumpatan unsur tu. 15 tahun kemudian, unsur germanium ditemui dan sifat-sifatnya hampir 100% sama dengan apa yang Mendeleev ramalkan. Ini membuktikan sistem dia bukan sekadar tekanan. Jadual dia memang hebat, tapi ia hampir sempurna. Saya kata hampir Masih ada beberapa bug kecil dalam sistem dia. Contohnya, ada satu pasangan unsur ni, tellurium dan iodin. Untuk pastikan corak sifat kimia tu betul, dia terpaksa letak tellurium sebelum iodin walaupun iodin sebenarnya lebih ringan. Ini menunjukkan mesti ada sesuatu yang lebih asas daripada berat atom yang mengawal segalanya. Teka-teki ni masih ada satu kepingan terakhir yang hilang. Kepingan terakhir teka-teki tu akhirnya ditemui juga. Dan ia datang bukan daripada penimbang jisim, tapi dari satu ciri yang tersembunyi jauh di dalam jantung setiap atom. Saintis bernama Henry Moseley akhirnya menemui kunci sebenar, nombor atom. Nombor atom ni ialah bilangan proton dalam nukleus. Rupa-rupanya, identiti sebenar setiap unsur tu tak ditentukan oleh beratnya, tapi oleh bilangan proton yang ia ada. Ia macam nombor kad pengenalan yang unik untuk setiap unsur. Dan macam tu je, klik, semuanya terus masuk akal. Bila semua unsur disusun ikut bilangan proton, masalah tellurium dan iodin tadi tu terus selesai. Semuanya tersusun dengan begitu sempurna. Kod rahsia alam semesta akhirnya berjaya dipecahkan dan lahirlah jadual berkala moden yang kita guna sampai hari ini. Okey, sekarang kita dah tahu kod rahsianya. Jadi macam mana sebenarnya kita nak baca peta yang hebat ni? Jom kita tengok struktur asas dia. Cuba fikirkan jadual ni macam sebuah bandar yang tersusun.
Baris-baris mendata yang kita panggil kala ni, anggap je ia macam nama jalan. Jalan 1, jalan 2, jalan 3 dan seterusnya. Nombor jalan ni sebenarnya memberitahu kita berapa banyak tingkat atau petala elektron yang ada pada atom unsur tersebut. Manakala, lajur-lajur menegak yang kita panggil kumpulan pula, ia ibarat jenis rumah di sepanjang jalan tu. Semua rumah dalam satu lajur, dalam satu kumpulan, mempunyai reka bentuk luaran yang sama. Maksudnya, bilangan elektron di petala paling luar dia sama. Dan elektron inilah yang menentukan macam mana unsur tu berkawan atau bertindak balas dengan unsur-unsur lain. Jadi, poin paling penting kat sini ialah kalau anda tahu struktur elektron sesuatu unsur, anda boleh tahu alamat penuh dia dalam bandar ni. Bilangan petala elektron akan beritahu kita ia duduk di jalan mana, itulah kalanya. Dan bilangan elektron terluar pula akan beritahu kita jenis rumahnya, itulah kumpulannya. Dan alamat inilah yang mendedahkan segala-galanya tentang identiti dan sifat kimia unsur tersebut. Daripada satu himpunan fakta yang berterabur, kini kita ada sebuah karya agung sains. Ia bukan sekadar carta biasa tau. Ia adalah satu ringkasan yang sangat padat tentang bagaimana alam semesta kita ni berfungsi pada peringkat yang paling asas. Seluruh perjalanan ini adalah bukti kepada sifat ingin tahu manusia yang tak pernah padam dan kehebatan kaedah saintifik. Peta ni dah tunjukkan kita semua wilayah jirim yang kita kenal. Tapi, di penghujung peta tu, masih ada ruang untuk unsur-unsur baru yang super berat, yang mungkin belum lagi dicipta. Ini buat kita tertanya-tanya kan? Apakah lagi penemuan luar biasa yang sedang menanti kita di sempadan ilmu pengetahuan yang akan datang?